Aduh, tak dekat. Ada lebih lagi. Sama. Hai gang, jadi video kali ni aku nak share perjalanan aku pergi ke Terengganu. Daripada Melaka ke Terengganu. So mana yang selalu tanya tu macam mana aku ke Terengganu, pengalaman, beberapa kali berhenti semua. Aku akan cerita daripada A sampai Z, insyaAllah. Tapi doakan saya selamat sampai. Di akhir video aku akan buat breakdown berapa kos minyak daripada Melaka sampai ke Terengganu. Stay tune. So cuaca tak berapa cantik hari ni. So aku tak sempat nak record. Aku nak record on board tadi, tapi sebabkan cuaca tak elok, so aku kena macam ni lah, tak boleh record lah. So apa-apa aku update je biasa lah. So sekarang ni aku macam malas nak gerak sebenarnya tau. So hujan gila tau. Aduh, stress lah aku. Tengok, dah kotor dah. Iya. Sorry tak bawa makan dan pula. Cerita dia memang aku teman kucing ni kejap lah. Dah hujan, malas nak gerak hujan-hujan ni. Oh no. So kita nak gerak dah. Apa je? Buat main lah. What the... So perjalanan aku lagi 230 km. Aku malah nak rekod sebab berbahaya. So kita jumpa akan datang. Ciao. So aku makan dulu kat area Prasing. Aku tadi dah sampai lama, tapi sebab dah nak azan, so aku solat sini dulu lah. Sebab alang-alang kan. Lepas tu kawan-kawan aku pun macam ada hari yang sama gerak pada hari yang sama lah. So aku ajak sekali gerak sama lah. Tak adalah bosan nanti aku balik Terengganu kan. So orang tengok benda Mamat ni set up kamera macam bodoh lah.
Semua tengok kita pelik lah. Pelik lah. Aduh, tak dekat. Oh, tak dekat pula. Berapa Pak isi apa? Aduh, aku tak boleh tak dekat ni. Kau nak pakai dah 10. Tak, aku sebab biasa full tank. So aku tak tahu apa. Bayarkan sekolah boleh. Aku 6. Penuh lah. Mana lagi kan? Weh, sepadah. Syek. Kau yang sampai mana? Atas? Atas lagi? Full dah tu. Berapa lebih? Kau isi apa? 11. Anjay. Dan kau kata 6 tadi. Aku memang ngangam cukup 5 ni. Ni abangnya. Ada lebih lagi? Sama. Nanti ingat aku QR. So daripada lepas tu kita orang straight pergi Parker sebab tak nak buang masa, plus takut minyak tak cukup sampai ke destinasi. So kita orang get ready lah. So kita orang isi dekat Shell Parker. Minyak lembat sampai kenti. Ya. Ni yang sebaik penyelamat aku. Biasa. Sampai tak? Ni getah dia ke atau tank dia? Mana? Ni. Dia macam ada lebih tu. Tu aku tak tahu. Rasa tank dia tu. Kata kalau lebih sampai sini tu. Oh, boleh sampai situ lah? Aku tadi daripada Togombak sini. Sini? 6 Yang aku, dia pakai white. Ha. Pakai 9. Tank 9. Kalau tak Kau tahu ada. apa? Pulang lagi kerja je sial. Kata, kau pakai 9. Berjam-jam kita. Sampai lah. Relax. Dan kita orang terus shoot pergi ke destinasi. And Alhamdulillah kita orang selamat sampai. Dan itulah cerita perjalanan aku. Jadi berikut merupakan breakdown minyak yang aku tuang daripada Melaka sampai ke Terengganu. Kos dia tak lemah sangat. Aku pakai around 95 sebab tak ada modal untuk around 97. Korang darabkan lah berapa untuk dapatkan around 97. So total daripada Melaka ke Terengganu dalam around RM30 macam tu. So okay lah aku rasa. And pengalaman tu yang penting sebenarnya. And last but not least, thanks for watching. And do subscribe. And korang boleh komen apa yang korang nak untuk next video. And sorry sebab lambat up video untuk kali ni sebab busy raya kan. Okay, by the way, selamat hari raya. Maaf Zahir dan Batin. Ciao.